Kalau jadi Perdana Menteri, sanggup kehadkan kuasa sendiri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Azalina Othman Said memuji Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana berani mencadangkan RUU mengehadkan tempoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun. Menurut laporan berita harian, Azalina berkata tidak ramai pemimpin sanggup mengorbankan tempoh kuasa sendiri demi reformasi politik negara. Beliau menjelaskan jika had 10 tahun dilaksanakan, Anwar yang kini sudah 3 tahun memegang jawatan PM, hanya berbaki 7 tahun lagi sekiranya terus menang pilihan raya. Azalina turut memberi contoh beberapa bekas Perdana Menteri lain seperti Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Seri Ismail Sabri, Yaakob dan Datuk Seri Najib Razak bagi menerangkan bagaimana had itu akan dikira. Katanya lagi, langkah mengehadkan tempoh jawatan penting supaya tiada pemimpin terlalu lama berkuasa. Tambah beliau, pertukaran kepimpinan boleh membawa idea dan perubahan baharu kepada negara. Persoalannya, anda setuju atau tidak jawatan Perdana Menteri dihadkan hanya 10 tahun?